Okey guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bismillahirrahmanirrahim. La haula quwata illa billahil azim. Alright. So guys, selalu kau dengar A180 kan. So macam A180 ni terlalu nampak muda sangat kan. So yang bagi middle age yang macam 20 lebih, 30 lebih tu kan, yang dah berkahwin apa semua kan. So nak bagi wife kau pakai ke ataupun kau nak pakai sendiri pun boleh lah. Kan ada satu selain pada A180 ni A180. Okey, A180 ni nampak lowot dan kecil lah dan rendah. Dia punya kepala tu, dia punya bumbung tu kan rendah. Okey, dia ada satu dia guys, adik-beradik dia. Dia seakan-akan A180 tapi dia lagi luas, lagi tinggi bumbung dia. Enjin semua sama. Protect baru RM60 ya guys. Ni JLB 180. Memang luas. Memang untuk family memang sesuai guys. Untuk second car apa semua memang sesuai. Ada power boot apa semua kan. Lawa guys. Lawa. Memang cantik. So for second car memang terbaik lah. Memang kalau nak tanya interior dia memang lagi padu daripada ni lah, daripada A180. Dengan pada memory seat apa semua kan. Padu guys. So macam biasa, kalau kau nak pakai JLB ni ataupun nak tengok JLB ni, boleh Roger Bro Padu. Assalamualaikum.